baju sekolah ibu ayah bekalkan seorang sepasang sahaja. Seorang sepasang? Ya, seorang sepasang. Sebab susah kan? Kasut pun sepasang, baju sepasang, semua sepasang. Dok boleh bayang tak, tiba hari yang kadang-kadang bila badan berbau kan, baju berbau kita kena basuh kan balik sekolah. Balik sekolah memang dah penat. 1 jam perjalanan pergi, lepas tu balik nanti petang, balik sekolah Hidayah balik dalam pukul 4-5 petang macam tu. Balik petang? Ya, petang. Balik petang pukul 4-5 macam tu. Lepas tu balik petang sampai dekat, bukan sampai pukul 2-3? Tak, sampai pukul, sebab campur petang tu sebab kita orang jauh. Jadi sampai rumah tu dalam pukul 4, pukul 5 sebab jauh. Dia habis dalam 3.30, 4 macam tu lah. Oh, habis memang lambat. Dia memang lambat. Tapi pukul 4, pukul 5 kadang-kadang ayah busy kan. Ayah kan tak ada staff, ayah busy jadi menyebabkan ambil kita orang lambat. Jadi budak-budak lain semua dah balik, kita duduk menangis dekat sekolah tu. Penat sangat masa tu. Tak terkata dia punya penat tu. Lepas tu balik pula naik lori. Okay, memang kena ada lapik kalau kat lori kan? Macam mana? Duduk je, duduk. Lepas duduk. Tak, maksudnya kalau tak ada lapik duduk atas kayu tu lah. Duduk atas kayu lori tu. Kadang-kadang baju kotor kan. Lepas tu baju satu pula dah. Lepas tu memang tertidur lah sebab penat kan? Ya, memang penat lah. Tapi selalunya ada alas lah. Alas macam kembis ke apa ke. Sebab tak nak bagi baju kotor. Tapi macam mana lari daripada kotor? Tergantuk lah kepala orang biasa memang lah. akan kotor lah baju sebab kita naik lori kan. Lepas tu kalau tak basuh baju, hari-hari kena basuh. Kalau tak basuh dengan bau lori je. Lepas tu kita balik sekolah dengan tak tukar baju sekolah, terus tolong ayah dekat kedai kan. Jadi dengan tak tukar baju sekolah, tolong ayah kat kedai. Jadi baju tu memang kena dibasuh lah. Baju pula ada 1 pasang je. Kena pula dok, ada hari yang kita malam, hari-hari kena basuh baju. Basuh baju, balik sekolah tu dalam sampai macam lepas maghrib tu, basuhlah baju kan. Tiba-tiba tu tidur pula.